Okey, nasi putih coconut oil ataupun minyak kelapa. Taruh sedikit minyak kelapa. Sekejap ya. Masukkan daun pandan. Pandan flavor ataupun kalau hijau pandan. Sekejap. Allah Akbar. Susah pula nak buka. Okey dah. Oh, boleh dibuka lagi. Tak apa, kita buka dulu. Okay. Kita masukkan hijau. Lepas tu ini yang kita nak masak ni, kita bukan nak masak nasi lemak ke nasi apa pun, bukan. Ini adalah nasi hijau ciptaan saya sendiri. Okey, lepas tu kita taruh sedikit garam kasar. Kalau ada, tak ada garam biasa pun boleh. Lepas tu sebut perasa. Saya pakai cigano, tapi kalau you all nak pakai Ajinomoto dipersilakan, tak ada salah pun. Okey. Dah itu saja bahan dia. Lepas tu nanti bila dah masak, kita taruhlah air macam biasa. Kalau nasi ni 4 gayung, kita taruh air 4 gayung. Kalau nasi 3, terpedang pada anda berapa banyak yang anda masak. Itu saja yang awak taruh. Okey, nampak senang kan? Simple tapi jadi dia menawan. Okey, setelah dah masak nanti kita tengok apa rupa kejadian dia. Okey. Nampak setelah masak, inilah rupa kejadian dia kita kan. Nasi pandan bersama coconut oil ataupun minyak kelapa. Power. Tak cuba, tak tahu, dah cuba nanti baru tahu. Sedap. Boleh makan dengan ayam berempah, telur sambal dan sebagainya lah. Okey. Selamat mencuba. Okey, bye-bye.